Hari ini saya akan menerangkan tentang pengurusan permintaan inventory pejabat. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Amir. Saya akan menerangkan tentang pengenalan inventory. Saya mengambil bahagian yang kedua. Okay, inventory pejabat ialah barang atau peralatan yang digunakan untuk menjalankan operasi harian di pejabat. Contoh inventory pejabat ialah seperti kertas, pen, komputer dan mesin pencetak. Inventory sangat penting bagi memastikan kerja di pejabat dapat dijalankan dengan lancar tanpa gangguan. Okey, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum, nama saya Adlan. Hari ini saya akan menerangkan tentang jenis inventory daripada bahagian ketiga. Okey, jadi terdapat dua jenis inventory, iaitu yang pertama sekali inventory habis guna. Inventory habis guna ialah barang yang akan habis selepas digunakan, contohnya kertas, dakwat, cetak dan pen. Dan jenis yang kedua adalah inventory tidak habis guna. Inventory tidak habis guna ialah barang yang boleh digunakan dalam jangka masa panjang seperti komputer, meja, kerusi dan juga mesin photostat. Dan itu saja daripada saya. Saya akan menerangkan proses permintaan inventory. Proses permintaan inventory perlu dibuat mengikut langkah betul. Langkah pertama, menyemak stok inventory yang sedia ada. Langkah kedua, mengenal pasti keperluan pejabat. Langkah ketiga, mengisi borang permintaan inventory. Langkah keempat, mendapatkan kelulusan daripada kedua jabatan. Langkah terakhir, menyimpan rekod permintaan untuk rujukan pada masa tanpa permintaan inventory. Kita perlu mengamalkan sikap amanah dan bertanggungjawab. Kesimpulannya, pengurusan permintaan inventory pejabat sangat penting bagi memastikan operasi pejabat berjalan dengan lancar dan teratur.